Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan pada pensyarah untuk subjek ini, Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif. Jadi saya akan perkenalkan diri saya, iaitu nama saya Muhammad Adib bin Ramli, memegang nombor metrik D2022-210-4888. Dan saya akan membentangkan inventory tabiat belajar untuk pengujian dan penilaian dalam kaunseling. Baiklah, seterusnya kita pergi ke latar belakang. Nama instrumen yang saya pilih adalah inventory tabiat belajar, ITB. Inventory tabiat belajar merupakan satu alat psikometri yang direka bentuk untuk menilai corak dan tabiat pembelajaran seseorang pelajar. Instrumen ini membantu dalam mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam strategi belajar individu, sekaligus membolehkan intervensi atau sokongan pendidikan diberikan secara lebih berfokus. Itulah sedikit latar belakang mengenai inventory tabiat belajar. Seterusnya kita pergi kepada pengubal instrumen. Untuk pengubal instrumen inventory tabiat belajar ni, dia tidak punyai tokoh ataupun individu yang khusus, tetapi apa yang saya dapat ialah pengubal instrumen ni adalah bahagian kaunseling dan psikologi Kementerian Pelajaran Malaysia dan dibangunkan oleh ahli psikologi pendidikan dan pakar penilaian pelajar. Seterusnya kita pergi kepada objektif instrumen ni. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti tabiat belajar pelajar secara menyeluruh. Dan yang kedua, mengukur tahap kekuatan dan kelemahan dalam aspek pembelajaran. Seterusnya yang ketiga adalah untuk membantu guru dan kaunselor merancang intervensi pendidikan untuk pelajar. Objektif yang keempat adalah untuk meningkatkan kesedaran diri pelajar terhadap tabiat belajar mereka. Dan objektif instrumen yang terakhir ialah menyokong proses pembelajaran yang berkesan berdasarkan keperluan pelajar. Seterusnya kita pergi kepada sedikit butiran pentadbiran instrumen inilah. Instrumen ini mempunyai bilangan item sebanyak 25 item. Masa menjawab diberikan 30 hingga ke 40 minit dan sasaran responden kita adalah pelajar sekolah menengah. Kaedah yang digunakan adalah manual atau atas talian, sama ada individu atau berkumpulan. Dan pentadbir ialah guru bimbingan dan kaunseling, kaunselor ataupun pegawai psikologi. Sedikit mengenai butiran pentadbiran lah. Dan untuk cara menjawab instrumen ini adalah inventory ini mengandungi 25 item berkaitan dengan pelbagai aspek tabiat belajar. Arahan untuk menjawab adalah seperti berikut. Cara menjawabnya adalah yang pertama, baca setiap item dengan teliti dan mendalam. Pilih satu jawapan sahaja bagi setiap item berdasarkan kesesuaian dengan diri anda dan bulatkan pilihan jawapan yang menggambarkan kesesuaian. Kita dapat lihat di bahagian A adalah amat tidak bertepatan dengan diri anda dan bahagian B adalah sederhana atau kadang-kadang bertepatan, dan jika amat bertepatan dengan diri anda boleh bulat kepada bahagian C lah. Jadi dia ada 3 bahagian pilihan jawapan, iaitu A, B dan C. Jadi pelajar ataupun responden boleh membulatkanlah pada bahagian yang mana mereka rasa amat tidak bertepatan dengan diri anda, boleh bulatkan A. Yang sederhana ataupun di tengah-tengah A dengan C, boleh bulatkan B. Dan mana yang amat bertepatan dengan diri anda ataupun amat bertepatan dengan diri responden, siapa yang menjawab ni pelajar ke, dia boleh bulat pada C. Dan seterusnya kita pergi kepada penskoran ataupun bagaimana instrumen ini, bagaimana penskoran untuk instrumen inilah. Dan langkah penskoran yang pertama, setiap jawapan diberi nilai antara 1 hingga 3 mata, bergantung kepada kedudukan huruf A, B dan C lah. A, B atau C. Setengah item perlu diskor secara songsang seperti berikut. Ada soalan yang itemnya diskor secara songsang. Yang contoh, saya cuba gunakan yang saya sudah pelajari daripada suatu mata pelajaran bagi mata pelajaran lain. Itu kita boleh lihat dekat soalan tabiat umum belajar, soalan yang nombor 2 lah. Saya cuba gunakan
apa yang saya sudah pelajari daripada suatu mata pelajaran bagi mata pelajaran lain. Kat sini kita dapat lihat pilihan jawapan A songsang. Sepatutnya A mempunyai jumlah 1, 2 dan 3, tapi dikira sebagai songsang. 3 untuk A, B semestinya 2 dan C adalah 1. Manakala item yang lain dikekalkan seperti biasa. A 1 mata, B 2 mata dan C 3 mata. Kalau dapat kita lihat dekat soalan tu ada beberapa lah soalan yang disongsangkan. Soalan nombor 2, soalan nombor 6, soalan nombor 14, 15, 16, 18 dan 22, 24 dan yang terakhir 25 lah. Itulah sedikit mengenai penskoran. Jadi kita lihat seterusnya kepada pentafsiran. Bila kita dah dapat skor, pentafsiran ni adalah berdasarkan jumlah markah keseluruhan lah. Tahap tabiat belajar ditafsirkan seperti berikut. Kalau responden ataupun pelajar yang mendapat skor 25 hingga ke 30, jadi tahap belajar mereka adalah tahap belajar cemerlang. Jadi kat situ dia punya tafsiran, anda pasti memperoleh keputusan peperiksaan yang cemerlang, insya-Allah. Kekalkan tabiat anda itu. Dan untuk skor 31 hingga 40, kita dapat lihat tahap belajar, tabiat belajar yang baiklah, tumpukan pada mana-mana aspek yang lemah. Dan untuk skor 41 hingga 50, kita dapat lihat tahap belajar dia tahap belajar sederhana, iaitu dia masih ada ruang dan masa untuk perbaiki tabiat belajar. Dan untuk skor 51 hingga 75, tabiat belajar lemah lah. Kat sini kita dapat lihat responden atau pelajar tu perlu berusaha dengan lebih gigih untuk perbaiki dan mempertingkatkan tabiat belajar supaya anda tidak kecewa. Jadi instrumen ataupun inventory tabiat belajar ni kita dapat lihatlah tahap belajar setiap individu ataupun pelajar tu sendiri. Kita boleh lihat daripada skor itu pentafsiran, kita boleh lihat bagaimana seorang pelajar itu punya tabiat belajar. Jika tabiat belajar seseorang pelajar itu lemah, kat situ kita boleh intervensi. Guru bimbingan dan kaunseling boleh membuat intervensi lah untuk pelajar tersebut. Dan seterusnya kita pergi kepada borang inventory tabiat belajar. Jadi kat sini adalah saya berikan contoh borang inventory tabiat belajar yang kita sediakan lah. Baiklah, seterusnya saya akan menunjukkan cara-cara ataupun bagaimana untuk menjawab inventory tabiat belajar. Kita mestilah bulatkan nombor ataupun bahagian A, B dan C yang ada dekat ruang ni. Jika item tu amat tidak bertepatan dengan diri anda, maka bulatkan nombor di ruangan sebelah kiri iaitu A lah, jika tidak bertepatan dengan diri saya. Dan B, jika tabiat belajar ni antara dua pilihan tersebut iaitu A ataupun C. Dan C ialah jika amat bertepatan dengan diri saya. Jadi saya akan menunjukkan cara-cara untuk menjawab soalan inventory tabiat belajar ataupun borang inventory tabiat belajar, tabiat umum belajar. Soalan pertama, oleh kerana saya tidak suka kepada mata pelajaran tertentu, saya tidak akan mempelajarinya. Amat tidak bertepatan dengan saya lah, jadi saya akan bulatkan. Yang kedua, saya cuba gunakan apa yang saya sudah pelajari daripada suatu mata pelajaran bagi mata pelajaran lain. Amat bertepatan dengan saya, jadi saya akan bulatkan. Dan seterusnya lah, saya lebih suka menonton televisyen walaupun saya tahu saya sepatutnya belajar. Amat bertepatan. Dan seterusnya adalah contoh keputusan untuk inventory tabiat belajar yang telah disiapkan ataupun yang telah dibuat. Jadi kat situ kita dapat lihat jumlah keseluruhan pelajar tersebut adalah 38, iaitu berada di tahap belajar yang baik. Dia punya tafsiran adalah tumpukan pada mana-mana aspek yang lemah sahaja. Jadi seterusnya kita pergi pada kesimpulan lah. Instrumen inventory tabiat belajar ini adalah alat penilaian diri yang berguna lah. Yang pertama, untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam gaya belajar. Yang kedua, membantu belajar menetapkan sasaran untuk perbaiki teknik belajar, membolehkan guru bimbingan dan kaunselor ataupun guru akademik lah memberi intervensi lebih kesan. Dan terakhir, instrumen ini bersifat mudah digunakan, cepat dianalisis dan sangat sesuai digunakan dalam konteks sekolah untuk tujuan diagnostik dan pembangunan diri pelajar. Jadi
Itu sahaja sedikit perkongsian mengenai inventory tabiat belajar daripada saya, Muhammad Adib bin Ramli. Jadi itu sahaja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.